kampung, lapang, pakai bahan. Kita kat Shelly Cabin eh? Haa, Shelly. Nombor? Tak ada nombor lagi. Kau nombor main? Ni, mana dia kot? Tanya Tu dulu. tu pada tu. Muka macam dalam video kan. Okay, kita berada dekat Avocado Village. Okay, tempat pancing. Ada cabin, ada tempat ni. Oh, cantik tempat dia. Cabin dia cantik. Okay, comel je. So, ada tasik lah. Kita boleh mancing. Nanti kita tunjuk ya. Nak mula memancing ikan toman, kita gunakan umpan anak ikan keli. Opa dah letakkan anak ikan keli dekat sini. Opa nak tengok anak ikan keli tu. Nampak tu? Okay, ni kita punya umpan. Okay, anak ikan keli. So, ini kita punya jaguan. Kita berada dekat Avocado Village. Sebuah tempat yang sangat cantik. You all can see. Ni adalah tasik cincin ya. Tasik cincin. Dan kat sini kita ada cabin-cabin. Ada satu perkampungan cabin lah. Ada tempat barbecue. Ada pangkin. Boleh relax. So depan tu adalah Cafe Markisa. Ada jetty. Ada boat apa semua. Memang sangat cantik. So hari ni kita nak cuba nasib. Kita nak memancing ikan toman. Menggunakan umpan ikan keli. Dapat tadi. Umpan. Baru letak umpan. Okey. Okey. So papa nak try. Woo. InsyaAllah semoga kita dapat toman. Hai 5 kilo. 5 kilo patah rot. Okey, cantik ya kawasan ni. Ini adalah tasik cincin dekat Jasim Melaka. So ini adalah cabin-cabin dia. Cantik ya. So kita ada tempat barbecue. Tempat yang sangat cantik, bersih lah. Kita ada berapa cabin dekat sini? 10 cabin. Oh. Ada tapak camping jugalah. Oh, okey. Kat mana ada tapak camping tu? Belah sana. Oh, besar lagi lah. Banyak lagi sana Oh, okey. So nanti kita akan tour dekat sana lah. Kita akan tengok apa lagi kat belah sana. Kita cuma belum sampai je, kita just main kat area sini. Itu bilik kita. Bilik dia pun sangat cantik. Bilik cantik dan bersih. Okay. So tempat dia memang sangat healing. Sayang ni sayang pipe sayang. Sayang kan kotor air tu. Ya pipe ni Okay, setiap dekat dia punya tempat relax ni semua ada plug point. Sangat bagus lah. You all nak buat apa-apa kan. Okay. So nanti kita akan pergi jalan dekat sana Kat sana tu kalau hujung tu kalau you tengok ada Cafe Markisa nama dia. Cafe Markisa. Ramai semua orang. Okey, cuma laluan masuk tu tak boleh masuk ikut sini lah. Kita masuk ikut daripada depan Itu difahamkan rumah owner lah. Sangat cantik rumah dia. Tengok tu saya tak sure lah itu boleh jadi chalet ke apa ke kan. Tapi memang sangat cantik kawasan ni. Nanti kita akan cuba tu kat sana belah sana pula Okay, jom kita tengok apa ada kat bawah. Macam ni bilik dia, jom kita tengok. Okay, Baba dah ready. Umpan mana umpan? Okay, Baba pakai cengkerik. Baba kita pakai cengkerik, okay? Duduk kat bamai tu. Baba. Elok. Betul kan? Ya, boleh. Tu, Baba ambil tu. Ni cengkerik kat Baba. Okay. So, good luck kepada para pemancing kita hari ini. Kita nak tengok kat dalam kabin kita. Kabin kita ni nama je kabin. Okay, ni just tempat riadalah depan kabin tu. Kita ada meja kan. Boleh letak barang, setting barang. So, ni kabin kita. Sekejap tengok Mama. So, dalam ni ada 4 ya. Ada 4 katil. Mama lambai. Mama. Mama tutup air ke tak? Ni bilik air je lah. Okay, ni bilik air dia. So ni ada kabin. Ni kabin tapi tak nampak macam kabin kan. Nampak macam besar nampak. So dalam tu tempat semayang lah. Ada ruangan solat. Okay, ni dia punya kabin. Okay, bye bye Mama. Bye bye. Okay, Mama tengok TV. Okay, jom kita berjalan-jalan. Kita tengok dekat bahagian depan pula apa yang ada. So kita tinggalkan. Nak kencing lagi? Oh, jangan kacau nak mancing. Okay, jom kita jalan kat belah sana. Jom kita enjoy the view.
So ini cabin, sana ada kawasan kemah. Tempat ni sangat redup besar. Dia macam dusun tau. Ada pokok-pokok durian. Ada banyak pokok durian. Tengok tu orang mancing yang tak buat. Tengok tu. Okey. Sangat healing Oh, actually dia ada kolam renang tau. Ada kolam mandi kat belah sana tu. Tengok, cantik nampak. Cantik. Petang-petang ni sangat redup. Nampak tu. Ada kolam. So, kau nak bawa kids pun memang bagus. Seronok Oh, ada water heater lah kat situ. So, kita ada kolam dekat sini. Ada kolam. Di sini ada ruangan surau, open surau. Dan kat sini kita ada jambatan. Di jambatan ni separuh je lah, dia tak menghubungkan ke Cafe Markisa tu. Okey, nampak tak? Guys, nampak tak? Okey, kita berada kat atas jambatan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, I so nervous. Oh my god, cantiknya you all. Nampak tak? Cantik ya. So ada kayak ya. Okay, kat sini tapak-tapak untuk tapak-tapak untuk camping. So tu owner dia, Fauzi. So you guys nak datang ke Avocado Village, boleh dia contact number ni lah untuk booking Okay, so kat sini ada tapak-tapak untuk nak camping lah. Campsite dia, tak silap saya, untuk sewa tapak RM50. Kat belakang-belakang tu bersama Okay. Ni pokok cherry weh. Ada buah sini. Guys. Kalau you guys boleh tengok kan, kat tasik ni banyak betul itik. Tadi mama saya ingat buaya tau. Sebab itik tu dia berjalan dan belakang dia ada kawan-kawan dia kan. Dia macam itik pulang petang kan. So dia macam itik tu warna hitam. So bila dia berjalan tu ingatkan macam buaya. Okay, nampak tak tu? Nampak tak itik tu? Okay, so kat sana memang kawasan kafe yang sangat besar. Dia buat tempat-tempat relax juga. Cantik sangat. Okay, kat sini kawasan ni lah. Kawasan campsite, Avocado Village. Kat sana kawasan cabin. Kat sana sebenarnya besar lagi tau. Cumanya tak ada orang lah. Saya takut lah saya nak pergi. So kita just jalan ke area sini. Jom kita pergi kepada orang yang memancing tadi. Hopefully kita dapat toman lah pada hari ini ya. Ni hari ni ramai dah keluar. So tak ramai sangat lah. Tak crowded sangat. Okay you all. Jumpa lagi. Bye.